Ni kisah aku. Aku Amir, seorang pelajar yang terjerat dengan tipu daya skamer. Bagi orang lain, duit hanya mata wang semata-mata. Bagi aku, duit jalan untuk aku survive. Wow, banyaknya untung. Tak sia-sia aku main benda ni. Kan best kalau hari-hari macam ni. Duit tu aku boleh buat shopping, boleh buat makan, boleh belanja orang. Yes, tak sabarnya nak guna duit ni nanti. Weh Amir, asal kau senyum ni dari tadi? Sebab pelaburan aku dah banyak untung tau. Macam pelik je Meh, cepat sangat untung. Betul ke kau dah untung banyak dari pelaburan ni? Mestilah, aku dah untung 2,000 tau. Kau pun patut join aku. Macam pelik je Meh, cepat sangat kau untung. Zaman sekarang dah moden lah. Ketik jari je dah dapat duit. Nantak kau lah Meh, jangan cakap aku tak pesan pula. Kau kena join aku tau. Asal ni? Aduh, kenapa tak boleh buka WhatsApp ni? Kenapa ni? Aduh. Apa kan? Aku tengah buka WhatsApp ni. Dah 2 hari tak boleh buka. Serabut aku. Mu rasa betul kau muak ni meh? Macam mu fikir, mu ingat senang-senang kau kena duit kamu. Kau tak apa, kau dah senang. Kau minta dengan bapak kau, terus dapat duit. Aku ni susah payah nak dapat duit. Kau tahu tak? Aku bukan apa meh. Aku tu masih kamu je, takut nanti mu terjebak. Bagaimana mu nanti? Dah lah. Tiada yang nampak belenggu hati ini, hanya kecewa pasrah tanpa harapan, jiwa hancur hati. Kau tak apa, kau dah senang. Kau minta dengan bapak kau, terus dapat duit. Aku ni susah payah nak dapat duit. Kau tahu tak? Petah hati tanpa Pengalaman mendewasakan kita. Satu kata yang menghidupkan semua orang dari kesalahan masa silam mereka. Tidak semua orang dapat lari dari masalah. Tetapi dengan masalah, kita dapat belajar untuk menguatkan diri kita. Dunia sekarang, wang nilai menjadi tujuan. Alah, aku baru nak healing. Hingga ada yang membutakan diri mereka dari arah tujuan mereka. Tetapi dengan wang juga aku belajar. Ada yang lebih berharga daripada itu, iaitu sahabat. Sahabat tidak memandang kita dengan mata wang,
Tetapi mereka memandang kita seolah melihat diri mereka, menegur, membaiki dan menasihat agar dapat menjadi orang yang teguh menghadap dunia pancaroba ini.